Macam mana caranya nak simpan dinar untuk kahwin? Okey, jom saya bantu. Perkara pertama yang tuan-puan kena tahu, dinar juga emas 999 dan ia ada banyak saiz. Yang ni 10 dinar, yang ini pula 5 dinar dan yang kecil ini pula 1 dinar. Dan yang paling kecil ialah setengah dinar. Cara mudah untuk dapatkan dinar-dinar ini adalah melalui Account Gap Public Gold. First, daftar Account Gap dan mula kumpul gram emas dalam Account Gap. Bila dah cukup berat dinar yang kita nakkan, kita boleh keluarkan emas dinar tu daripada Account Gap. Soalan, jadi berapa gram yang kita kena kumpul dekat dalam Account Gap untuk keluarkan dinar yang kita nak? Yang itu terpulang kepada kita. Contoh, nak target 1 dinar bersamaan 4.25 gram. Boleh kumpul 1 bulan 1 gram. Cukup 5 gram, boleh fizikalkan 1 dinar. Baki 0.75 gram, kekalkan dalam Account Gap. Andai tiada bajet yang banyak, tuan-puan boleh mula menabung serendah RM100. Mudah bukan? Nak mulakan simpanan emas dinar, klik link di bio atau rujuk pin video untuk saya bantu dengan sebaiknya. Semoga bermanfaat.